Lepas dah. Okey geng, kita nak cakok geng. Cara-cara cakok dia geng. Senangin ni. Tak senang. Senang tak senangin duri. Jangan angkat dia. Cakap lah. Tuh besarnya. Diusang. 1-3. 613 geng. Mantap lah. Aduh. Lanjut. Okey geng. Mancing lagi hari ni geng. Hari ni pun mancing malam juga geng. Mancing malam lagi, kita try lagi. Cuaca ini tengok macam mendung-mendung juga lah. Dekat tiang bawah lagi geng. Hari ni kita dekat tiang bawah lagi lah. Nak cuba lagi mancing malam lah. Kok ada lagi rezeki kita kan. Hari ni aku tak kesorangan, ada dengan seorang member. Nanti aku kenalkan geng. Mantap. Okey geng, hari ni aku bersama One Striker geng. One Striker lagi. Apa kata-kata Sipu? Tak ada kata-kata apa. Tu lah. Penangan mancing malam kan. Hari tu naik besar kontena. Tu dia hari ini. Turun lagi. Dah, tak apa, kita tengok malam ni macam mana. Alright, lanjut ah. Lanjut. Kita nak setting dulu geng. Banyak para anak setting ni. Tengok tak setting lagi, baru sampai geng. Ni, pan pun tak cari lagi ni. Tengok dulu. Okay geng, apa-apa aku update geng. Mantap. Okay geng, kita nak cakap panang tadi geng. Kita dapat. Dah nampak tu. Lompat dia geng. Wan, sangkut kah? Pas dah. Okay geng, kita nak cakap geng. Cara-cara cakok dia geng. Yang atas ni cakok kat hidung dia geng. Memang cari besar-bas sajalah macam ni kan. Tak ada lain sudah ini yang makan. Mesti 10 kilo ini. Macam ni punya umpan besar-besar. Dah masuk tu kita buka badan dia. Buka kulit dia sikit je. Buka kulit dia sikit lah. Sikit dia. Okay. Mudah-mudahan dia hidup lah. Ada ikan? Ada ikan? Ngangkat. Kalau apa? Ibu tu apa tu? Ketam? Ketam. Senangin ni. Tak senang. Senang tak senangin duri. Dia lompat tadi kan? Senangin lah. Dia lompat ni dulu. Tengok ada banyak mata itu. Nah, tenggerong. Nah, punya besar. No, mata besar. No. Besar geng. Nama tenggerong ni. Bukan umpan kau ni. Barakuda ni. Apa? Apa ni? Ini vampire 3 gigi. Okey geng, lanjut. Lanjut. Mana tu? Kau punya ni sendok itu ada dalam ni kain. Dalam kain. Sini. Oh, dalam sarung.
Geng, mincak kok geng. Bukan 6. Mana dia wan? Dia timbul. Besar wan. Hah? Ikan apa tu? Hah? Kejap. Ikan apa? Duri. Siakap. Hah? Siakap. Angkat dia wan. Siakap wan. Tuh besarnya. Bagi dia ni, bagi dia lemah, Kejap wan. Aku belum. Kejap wan. Gorgon. Waktu dia kuat siakap. Besar geng. Dia akan nak satu mata je tau. Betul lah. Dia makan banang itu ah. Banang. Angkat kawan. Jangan angkat ni, kita balik ni. Tu ayah. Risau pun. Tu ah. Kalau dia kuat. Ya, dia risau. Badan boleh kau? Badan tak boleh. Semua sisik ni. Diinsang. Bismillah. Kasih punch. Kasih punch. Bukan panang dia wan. Tu dia. Oi. Gila wan. Dia ambil panang tu. Ekor kuning tu. Tu dia betubi-tubi. Getah tangan dia. Aduh. Saro. Mungkin ini lagi On enggak video? merah mata. Aku dah tidur ah. Tengah mimpi tu. On kan video? On. Oh, sap. Oh, ambil gambar man. Siapa orang? Apa? Macam video lepas tak payah mancing dah. Dah cukup dah ni. Oi, aku ingat. Kenal lagi alu-alu. Kena ujung kan? Dia kena solid. Ganas kawan. Kau ni lagi wan. Cuma mesin dah aku tukar. Ambil grip. Tu besar kan.
Tak sangka pula binatang ni boleh makan banang punya besar kan. Panjang besar. Ingat dia makan udang saja ataupun ikan makan ikan yang kecil-kecil Tu lah. Baik kan? Ni kau punya ni tak berapa bagus lah. Tak kuat kah? Dia boleh lepas tu sebab dia ni kan. Set, ambil. Okey kalau punya tu. Yang kita aku sudah asak ini. Pakai grinder. Gila man. Cakap. Full badan dengan full ikan. Berdiri. Cari panang lagi ni. Dia orang marah. Dia orang marah. Nanti. Hah? Marah orang nanti. Nanti kita ambil gambar lagi siang. Macam lah tak boleh ambil gambar siang Okey. Faham, ambil siang. Ambil gambar siang. Takut orang marah. Dah mana kita buka. Okay, kita ambil apa? Nanti kita ambil gambar siang dulu. Apa ni? Nanti siang. Apa ni sekarang pukul 6 nanti. Takut orang marah kan. Takut Ya, orang marah. kita ada jiran sebelah-sebelah. Jom. Baik, jom. Jom. Letak di kita punya ais. Letak di ais tu lah. Ha? Ini tak boleh maut ni. Taruh dalam kolam. Biarlah sedikit dah. Dia situ. Okey kah? Okay tu. Tambah air lagi. Pagi dah geng, pagi dah. Tu sipu kita sana tu dia casting ni. Dia try main casting pula pagi ni. Kok ada rezeki GT ke? Selalu ada GT main pagi-pagi ni geng. Kalau rajin casting mesti ada. Rajin casting mesti ada geng. Sipu kita dia pakar lah casting ni. Manalah tahu ada GT kan. Dah. Wah, pagi ni geng. Suasana pagi ni. Okay geng, sekarang ni sipu kita nak timbang geng. Tengok berapa berat geng. Berapa berat sipu? Boleh lah. Berapa kilo? 6. Berapa kilo? 61. Aku kata 6 ke 7 kilo. Tepat lah 6 ke 7 kilo. 6.1 lah. Sebab aku tengok dia kecil sikit daripada yang aku dapat hari tu, yang 7 kilo lebih tu, 7.6 tu. Ekor kuning geng. Oh, padu. 6130. Apa? 6130. Ya. 6130 geng. Tapi Oi. ekor kuning, bukan hitam. Ekor kuning geng, ekor kuning. Oi. Mahal daripada sekat Langkawi geng. Aduh. Gila. Okey ya. 613. 613 geng. Mantap lah. Padu. Lanjut. Okey geng. Kat sini aku nak kongsi sikit geng. Kongsi sikit setup yang aku pakai lah. Jadi untuk joran geng, joran aku pakai Silen ni. Silen Jerman, buatan Jerman. Dia ni fiber ni geng, tapi dia padu punya lah. Ada scratch sikit air tu kena alu-alu geng. Alu-alu ganas sangat. Sayang juga tengok dia scratch kan. Aku ikat air tu sebab ikat
ikat rapat sangat dengan tiang. Jadi bila lalu-lalu tarik dia scratch lah. Tak apa lah. Memang padu joran ni geng. Memang padu joran ni. Sealant. Jadi memang kalau aku jumpa ni geng dekat kedai mana-mana, aku ambil geng. Aku beli, aku angkat. Tapi jarang jumpa geng, jarang jumpa. Selalu orang angkat awal lah kalau jumpa joran ni. Untuk mesin aku pakai Okuma. Aku suka pakai Okuma ni lah. Okuma ni dia satu dia murah. Lepas tu dia tahan lasak. Dengan dia tak berkarat geng. Okuma ni Okuma Aria 5000A. Limited edition geng. Murah je ni geng. Murah je ni. Korang boleh search lah harga dia berapa. Aku tak nak bagi tahu lah berapa harga dia. Korang search sendirilah. Tadi dia punya mainline braided aku pakai 50 LB lah geng. 50 LB. Okey, part yang paling penting geng. Part yang paling penting, mesti korang nak tahu kan perambut aku macam mana. Perambut aku kalau main malam ni geng, dia lain sikit geng. Memang lain sikit. Aku main gantung geng. Aku main gantung. Daripada mainline dia tadi braided, lepas tu sampai ke sini, lepas tu ladung hidup. Turun hidup lah. Dalam saiz 6 ke saiz 7 ke atas lah. 6 ke atas dia sesuai lah. Lepas tu kili ke tangsi ni dia punya perambut lah. Kurang lebih, yang ni aku pakai 120 LB geng. 120 LB. Memang diameter besar punya lah. Dalam sedepa tu, lepas tu aku bubuh steel. Sambung steel. Dalam sedepa tu sambung steel. Steel dalam setengah depa steel ni. Dalam setengah depa steel. Steel dia dalam setengah depa geng. Steel buat 3 mata kail geng. 3 mata kail macam ni. Aku gantung je lah geng. Yang ni aku gantung. Macam mana aku buat, macam mana aku cakap umpan, nanti aku tunjuk kat korang geng. Mantap. Okey, lanjut. Aku nak kongsikan korang geng. Kongsikan korang teknik yang aku pakai lah waktu malam geng. Ini set aku lah. Ikat kena ikat geng. Ikat kena ikat. Set aku bila malam ni geng. Bila malam aku akan pakai teknik macam ni geng. Tengok tu batu ladung tu. Batu ladung tu dia cecah ayak geng. Dia cecah ayak lah. Batu ladung ni cecah ayak lah. Cukup lah cecah ayak macam tu. Perambut dalam sedepa lebih lah. Steel depan. Di depan. Lepas tu umpan gantung lah. Nampak tu umpan dia. Umpan dia geng. Banang sekok. Letak macam ni je geng. Bagi gantung macam ni je. Biar ikan tu jalan lah. Teknik ni untuk gorgon malam lah. Kalau korang nak pakai, kalau korang nak belajar, ni lah teknik dia geng. Dan korang tengok hasil dia geng. Hari tu aku naik alu-alu. Hari ni dia bagi lain sikit geng. Dia bagi syakap. Syakap putih, ekor kuning. Dia gorgon geng, gorgon. Seronok tak? Jadi kalau korang nak kena gorgon, korang praktikkan teknik ni geng. Tengok tu Joran gantung lepas tu ladung kat situ lah. Cecah ayak lah. Lepas tu biarkan perambut tu jalan. Biarlah rambut tu jalan. Tu nampak tu. Tu nampak tu umpan dia tu. Umpan banang. Umpan banang lah. Korang boleh jala ke, korang guna Apollo ke, ikutlah cara korang nak ambil banang ni. Dia payah sikit kalau tak pandai ambil. Tapi kalau dapat ambil buat umpan, confirm gorgon. Alright geng. Itu perkongsian daripada aku lah. Ni banang tadi geng. Inilah dia geng. Macam ni lah aku cakap banang geng. Jadi mata pertama Tertimpa ilmu geng. yang ni mata. Lepas tu 2. Kalau ada 3 lagi geng, sini. Mata kail ni saiz berapa ni cuba? Mata kail ni Daichi saiz 4.0.
sebab dia lain jenama, lain saiz kan. Yang ni saiz 4, saiz 4 Daikin. Tali 100 120 lb. 120 Steel 60 lb. 60 lb. Ni cara nak ikat dia kan. Cara nak cakuk banang ni. Kalau ada satu mata kail lagi kat sini lah. Selalu alu-alu dia sambar tak kena mata kail geng. Jadi orang bubuh panjang lah. Tapi aku buat 3 mata kail geng, jimat sikit lah. Tak kisahlah. Rezeki tak salah alamat geng. Kalau dia nak kena juga geng. Tapi selalunya kena. Selalunya kena geng. 2 hari berturut-turut memang kena. Memang kena. Yang ni first ni cakuk kat hidung. Lepas tu yang lain tu cakuk kat belakang dia lah, isi kulit dia. Okey geng. Dapat tu dia. Gantung aja. Gantung je geng, gantung je. Okey Sipu ah. Dapat ilmu ah. Okey baik, makasih. Aku nak lepas balik dah bandang ni. Dan hasil dia umpan besar kita macam ni. Ini hasil dia. Tengoklah hasil dia geng, macam mana. Hari tu kan kita naik 7 kilo. Okey geng, aku nak release balik lah. Oi. Kenapa? Oh, kau mau kah? Oh, tak cakap tadi. Dah apa geng? Ini hasil dia geng. Ini hasil dia lah. Hari tu kita naik alu-alu lah geng. Yang ni kita naik siakap 6 kilo lebih. 6 kilo lebih Sipu lah. Ya. 6 kilo. 6 kilo lebih. Bawah sikit daripada rekod aku lah. Rekod aku 7.6. Yang ni 6 kilo lebih. Besar juga lah geng. Boleh. Semoga korang dapat ilmu lah geng. Semoga bermanfaat kepada semua. Alright geng, kita pun nak balik dah geng. Dari malam tadi geng. Sayu-sayu kan, nasib baik tak hujan kan. Kalau hujan sejuk geng. Sejuk oh. Alright geng. Mantap. Okey geng. Sekarang pukul 9 dah geng. Kita nak balik lah. Jenuh juga semalam-malaman ni lah. Sakit pinggang geng. Tak apa, sakit pinggang berbaloi. Ini kali kedua aku ni lah, turun malam dengan One Striker lagi lah. Syukur geng ada rezeki kita. Walaupun tak banyak strike, tapi ada rezeki kita. Nanti aku tunjuk hasilnya geng. Mantap. Okey, Sifu Wan. Okay, apa kata-kata ni nak balik ni? Kata-kata hari ni alhamdulillah. Trip kita kali ini berjaya lagi untuk kita membawa balik hasil yang padu, mantap. Hasil tangan Sipu John kita memang tidak dinafikan. Kaki jambatan, Sipu jambatan memang padu gila kan dia. Memang padu gila dia geng. Tengoklah. Benda apa tu? Okey geng. Aku tunjuk hasil geng. Tak banyak geng tapi ada geng. Inilah hasil kita geng. Sekok ni geng, sekok ni lah. Tak banyak sekok ni lah. 6 kilo lebih geng, 6 kilo lebih. Dah timbang dah tadi 6 kilo lebih. Tapi sekok ni lah. Oh, dia kau-kau geng. Mantap geng. Jumpa lagi di video berikutnya. Terbaik. John G. Aragan, dia aragan. Ikan apa geng? Wow, ikan cana, ikan kerapu, ikan serangin, ikan siaga putih, ikan siaga merah, ikan giant travel, ikan josken, penuh tong woi. Life jacket jangan lupa pakai. Itulah rahasia Sifu jambatan. Jom balik. Hello Pak Hasim, hello Pak Olong. Aku nak balik.